Halo guys, selamat datang ke Gipo Channel. Oke guys, hari ini saya nak bawa anda pergi hiking ke Bung Sigindau guys. Laluan je tetap ikut laluan ni guys. Laluan nak pergi ke Bung Siburan, tapi kita akan lalui Tenju dan terus ke Bung Sigindau. Bung Sigindau ni jauh sikit guys. Oke, jom ikut saya ke Bung Sigindau. Oke guys, laluan kita ke Bung Sigindau tu sama dengan laluan kita ke Bung Siburan dan ke Tenju tu. Cuma dekat Tenju tu kita akan turun ke bawah nanti saya akan tunjuk guys masa ke Tenju tu. Dan laluan ke Bung Sigindau. Laluan sampai ke Bung Siburan ni tak perlulah saya rakam guys, sebab memang kita dah selalu lah ikut laluan ni guys. Pun saya dah banyak upload laluan ni. Okey, kita jumpa ke Tenju nanti guys. Okey guys, kita dah sampai dah Bung Siburan ni. Oh, sana atas tu. Tak jauh guys daripada bawah tadi ke Bung Siburan ni, dekat dalam berapa 16 minit. Oke guys, kita nak pergi ke Tenju tu kan, ni di Bung Siburan tu. Kita akan pergi ke sini guys, Bung Sigindau. Makin banyak duit sini guys. Ada. Okay guys, kita dah sampai dah Tenju ni guys. Ni atas ni sikit nampak ya. Di Tenju nanti kita akan pergi ke Bung Sigindau. Kita akan tunjuk laluan dia guys ke Bung Sigindau dan Bung Menangis. Sampai dah guys Tenju. Oi, beranda. Oi, aduh. Thank you. Okay, dekat Sigindau. Ya. Tadi. Ya. Ya. Okay guys, di sini kita ke Bung Sigindau di Tenju ni guys, tengok. Tenju ni kita akan turun ke bawah ni guys. Turun ke bawah ni lagi. Kita turun ke bawah ni guys. Sini kita akan turun bukit guys. Kita 4 orang je di ke Bung Sigindau.
Okay guys, kita sampai Bung Bijukai sekarang ni. Tuh, Bung Bijukai. Ya ni turun guys. Okay, balik nanti kita akan naik. Sekarang ni kita turun bukit. Balik nanti kita naik bukit. Bung Bijukai. Nah, ni pukul 5.17 guys. Ini buah manggis ya guys. Oh, ini pohon manggis nih guys. Aduh. Left. Sampai sini guys, kita belok ke kiri guys, kiri. Oh, ni. Sampai sini. Tadi ada tanda sini guys. Ini ke kiri ni. Nanti ada tanda dia. Ada pondok orang tunggu durian kayak bawah tu. Pokok durian kan besar pokok durian ni. Ini ada pondok orang tunggu durian. Ya guys, ada air sini guys. Nah, kita akan naik ni guys. Naik apa sana, dah sampai dah guys. Tak jauh lagi. Sekarang tengok pukul 5.26. Kita mulai naik ni. Ni kita akan naik je guys ni. Pokok besar-besar ni guys. Ni rotan. Itu rotannya. Oh, besar pokok tu guys. Ini rotan ya guys. Aduh, semua pokok rotan. Ini pokok rotan ni guys. Ini kok. Okay guys, laluan makin naik ni guys. Waduh, makin naik ke atas.
Makin naik guys. Kelin. Tak jauh lagi guys. Sampai. Okey guys, dekat dah sampai dah ni. Tapi dah makin naik. Makin dah sampai, makin naik. Nampak makin naik guys. Kalau hujan licin ni kan. Tapi hari ni lama tak hujan, kering lah. Okey lah jalan dia. Pukul 5.39 guys. Dalam pukul 5.45 mungkin sampai lah guys. Tengok guys, track dia. Nanti kita turun je guys. Lepas tu kita naik balik kat Tenju tu sana tu. Tu satu orang ke bawah tu. No, sini mana gili no. Okay guys, kita dah sampai dah ni. Hai, sampai dah. Bung Sigindau eh. Ini bung menangis. Bung Sigindau kan. Ketinggian dia kan 343 meter daripada aras laut. Inilah puncak Bung Sigindau eh. Bung menangis baru kejut ni. Okay guys, kita sampai sini tadi dalam pukul 5.45 kan. Kita dah kat sini 10 minit sudah. Jadi kita pun nak turun balik sebelum gelap guys. Takut nanti gelap. Ini ni. Kita mau tiga. Biar aja. Boleh tak? Apa saya coba saya tak mudah mengundi tapi Kita turun kat sini nanti kan. Okay guys, kita turun balik kan. Ni dekat pukul 6 ni. Kira pukul 6 dah kita turun balik kan. Tengok berapa bahan lah.
Ni kita akan turun, lepas kita naik sampai Tanjung tu guys. Ni dia Bung Siburan. Okay, kita sampai Bung Jukai balik guys. Pukul 6.19 guys. Ya, Bung Jukai. Lepas ni kita sampai Tanjung ni guys. Lepas tu Bung Siburan. Lepas tu kita turun balik lah. Sampai Kampung Sentah balik. Ok guys, kita sampai Tanjung dah. Pukul 6.27 sampai Tanjung. Lihat dulu guys ni. Oh, pemandangan ni. Okay, kita turun lah. Okay guys, kita dah sampai dah Kampung Sentah balik guys. Tengok jam pukul 6.43. Jam 45 lah kita sampai Dewan tu guys. Tu matahari mula terbenam guys, nampak tu. Matahari sana guys. Ok guys, kita dah sampai dah Dewan Kampung Sentah balik guys. Ni pukul 6.45 guys. Kita sampai. Maknanya kita pergi balik sejam lebih lah guys. Dalam 1 jam 50 minit macam gitu. Pergi Kampung Sindau tu, pergi balik. Ok guys, sampai di sini dulu guys. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Jumpa lagi.